Masa kita hidup kat dalam dunia ni setiap saat berharga. Setiap saat, setiap minit berharga. Jangan kita bazirkan masa. Sebab tu Quran banyak Allah Ta'ala sebut tentang bersumpah dengan masa. Wal asr, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan masa. Sebab masa tu paling berharga. Kalau kita tak gunakan masa sebaik-baik yang Allah berikan kepada kita, masa akan berlalu. Sebab tu cuba lihat, masa ni, ada orang, masa yang sikit tu banyak benda dia boleh buat. Dalam masa yang sikit, dalam contoh dalam 1 jam, 2 jam, banyak perkara dia boleh buat. Tapi ada orang, masa dia banyak, satu benda tak boleh buat. Apa dia buat? Lara, main handphone, tengok handphone, TikTok, siang, malam, pagi, petang, bangun, celik mata. Hatta saya lihat ada yang dalam solat, tak sempat-sempat lagi nak salam kiri, dah tengok handphone dah. Siapa WhatsApp? Tadi dengar bunyi WhatsApp. Waktu pergi solat Jumaat, khatib sibuk berkhutbah dekat depan, dia belakang sibuk layan handphone dia. Inilah zaman sekarang. Kadang-kadang masa yang kita peruntukkan untuk layan handphone, menyimak handphone kita lebih banyak daripada masa yang kita peruntukkan untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk kita ingat kepada Allah. Itu yang kata ulama, masa yang ada orang masa sikit banyak benda boleh buat. Tapi ada orang masa banyak satu benda tak jadi. Betul tak? Ada orang masa sikit, dalam masa sikit dia boleh zikir, baca Quran, solat sunat, buat baik. Ada orang saya suntuk, lara satu benda tak boleh buat. Jadi masa ni benda perkara yang sangat bernilai. Jangan kita bazirkan masa. Ya, masa yang dia kita bagi 3 kategori. Masa yang dah berlalu, yang dah lepas tu dia tak boleh datang lagi dah. Masa besok kita tak tahu, masa ke depan kita tak tahu. Yang sekarang ni lah, yang kita ada sekarang. Masa ni kita kena tengok, lihat, ambillah peluang sebaik mungkin, gunakan masa ni. Sebab masa tu akan berlalu. Kita tak gunakannya, dia akan berlalu. Dia akan tinggalkan kita. Kena pula kita berada di penghujung akhir zaman. Masa menjadi pendek, singkat. Kadang-kadang bila kita lihat, baru minggu lepas kuliah Ahad, dah kuliah balik. Kadang-kadang baru rasa solat Jumaat, dah solat balik dah. Orang kata, Ustaz, baru itu kita menyambut tahun baru, doa sama-sama, dah tahun baru semula dah. Masa makin pantas. Setahun rasa macam sebulan. Sebulan rasa macam sehari. Sehari rasa sejam. Sejam rasa seminit. Pantas masa berlalu.